Alamak. Ini magic apa dia pakai ni? Okay, alright gang. Kita dah complete untuk model Collective Edition Magic by Protech. First ada Magic Orion. Second ada Magic Bahamut. Yang third kita ada Magic Mulan. Yang keempat kita ada Magic Twilight. Jadi untuk hari ni kita akan review satu model dulu. Okay, iaitu Magic Orion. Okay, jom. Tak ada ke? Tahu? Serius lah? Mana ni? Sekejap ada. Apa ni? Ada nota Aku dah sorokkan raket tu. Jadi kalau kau nak cari balik, tunggu pukul 4:30. Nanti kau carilah dekat depan tu ada back protect. Tough time never lasts. Only tough people last. Jumpa? Tak jumpa lah. Kau jumpa? Aku jumpa kertas lagi. Kertas? Kertas lagi. Terbalikkan tray dalam kotak tadi. Okay. Kita terbalikkan. Apa jadi? Jadi kot. Okay, tengok lah. Alamak. Ini magic apa dia pakai ni? Okay, apapun kita akan review racket Protech Collective Edition. Inilah raket Protech Magic Orion Collective Edition. Raket warna silver glossy. Memang handsome. Berat raket adalah 84 gram 4U. Tak berat sangat, tak ringan sangat. Size shaft yang ultra slim shaft. Kurang rintangan angin. Balance point slightly head heavy. Boleh tambah power dalam smashing anda. Raket ini menggunakan bahan spesial. Daisatana Japanese Toray HM Graphite. Boleh tarik tension tinggi. Raket ni maximum tension 38 lbs. Tapi memang susah jumpa orang nak pakai 38. Kita tarik biasa-biasa je 26, 27 dah okey. Bahagian frame ada tajam sikit. Ini adalah frame double edge frame. Frame potong angin. Laju. Raket ini sesuai untuk yang nak main control, attack, defense. Senang cerita all-rounder. Package Magic Orion. Korang akan dapat kotak hardcover premium. Racket Product Magic Orion. String Tali Protect XP76 Plus. Overgrip Protect. Soft Cover Magic Orion. Dan keychain eksklusif. Apalagi berkenan? Dapatkan sekarang. Package Racket Exclusive Magic Orion sekarang.